Pada musim ni, JDT dah berjaya menjulang satu Piala Subangsih. JDT leading Liga Super dengan 30 poin lepas menang semua 10 match. Sabah pula baru collect 10 poin lepas 10 match, berada di kedudukan ke-8 Liga Super. Berbeza dengan Sabah yang hanya hadap Liga Super dan Piala FA je pada musim ni, JDT terpaksa hadap 4 tournament dalam satu tempoh masa yang sama. Liga Super, Piala FA, Shopee Cup, ACL Elite. Dekat Shopee Cup, JDT tengah leading grouping lepas catatkan 2 kemenangan dan 1 seri. Dekat ACL Elite, masih lagi pencabar untuk layak ke pusingan seterusnya, sekarang berada di kedudukan ke-6 Liga. Disebabkan kena hadap jadual yang padat pada musim ni, JDT memang dah prepare squad depth yang baik. Cuma krisis kecederaan dan pergantungan player oleh FIFA mengganggu sikit momentum dan performance JDT pada musim ni. Baru-baru ni, dengar cerita Bergson pun takkan join squad final